Nama kulat ni ialah Ophiocordyceps unilateralis, sejenis kulat yang hidup dekat kebanyakan kawasan hutan tropika macam dekat Brazil ataupun dekat Thailand. Macam sesetengah spesies kulat Ophiocordyceps, ada orang buat suplemen lebih-lebih lagi dari sudut ubat tradisional Cina. Tapi yang specialnya pasal kulat ni ialah kelebihan dia untuk menjadikan semut ni mengikut arahan dia. Jadi seolah-olah macam zombie untuk survival kulat itu sendiri. Cerita penzombian semut ni bermula apabila semut dekat kawasan hutan tropika, lebih-lebih lagi semut carpenter ataupun semut kayu berlega-lega dekat kawasan lantai hutan tersebut. Di mana lantai hutan ni sudah ada spora kulat Ophiocordyceps ini. Dan bila mana spora Ophiocordyceps lekat dekat badan semut ni, 4 hingga 10 hari semut ni dah pun boleh mengucap lah. Basically dia sudah akan menjadi zombie tak lama lagi. Apa yang spora ni buat bila lekat dekat badan semut, dia akan merembeskan enzim yang membolehkan dia masuk, memecahkan sempadan exoskeleton semut ni masuk ke dalam badan dia, dan di sini kulat dia akan bercambah dan Ophiocordyceps akan infiltrate dua kawasan utama, otak semut dan juga rahang semut. First checkpoint dekat otak semut. Bila mana kulat Ophiocordyceps sampai kepada otak semut, dia akan buat koloni untuk menghasilkan otak yang kedua sebelah otak semut tersebut yang akan mempengaruhi tingkah laku semut ni. Basically, once otak ni dah ada, semut ni sudah menjadi zombie. Dia sudah tidak ikut otak semut, dia akan lebih ikut kepada otak kulat tersebut. Apa yang berlaku ialah kulat Ophiocordyceps akan menyebabkan semut ni bertingkah laku memanjat ke atas pokok pada satu ketinggian yang optimum untuk kulat ni tumbuh. Dan sampai sahaja pada daun ketinggian yang optimum tersebut, kulat ni akan bertindak dekat second checkpoint pula, iaitu dekat rahang semut. Bila mana kulat Ophiocordyceps ni sampai dekat rahang semut, dia akan menghasilkan satu tingkah laku yang dipanggil sebagai lockjaw. Maksud dia, semut ni akan menggigit bahagian bawah pada daun pokok menggunakan rahang dia, dan rahang ni akan terkunci. Dan apabila semut ni sudah pun pergi, sudah tidak bernyawa, rahang tu akan juga terkunci, menyebabkan semut ni tergantung pada permukaan bawah daun tersebut. Dan next, apa yang berlaku ialah kulat Ophiocordyceps akan menumbuhkan fruiting body dia daripada badan semut keluar ke belakang kepala semut, dan dia akan menyebarkan spora dia daripada atas pokok hutan ni kepada lantai hutan. Cycle yang sama berulang kembali.